Kita fikir macam mana nak selesai masalah kita, tapi kita lupa yang Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi banyak faedah kepada kita dengan apa? Dengan kita didekati dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muslimin rahmati oleh Allah, saya beritahu tuan-tuan dulu di masjid ni, Masya Allah, tabarakallah, tengok segala tok dalam dunia turun mai ramai. Tok sini, tok daripada Indonesia, tok daripada mana-mana ramai. Kita ada di sini, kita mai dalam ngaji tuan. Mai sama-sama ada ilmu dengan tok ni. Sekarang kita nak pergi ngaji di pondok dah dengan kerja, dengan anak. Oh, kita mau tinggal kerja semua nak pergi ngaji di pondok. Oh, kita tak ada harapan dah. Siapa nak pergi kita? Nak pergi sekolah pun tak boleh. Nak belajar daripada awal dia. Bawa beg frozen. Itu lagi lah. Cikgu dia ada. Tak ada apa Pak Haji, ambil cucu ke dah, saya nak belajar. Dia kata tak payah kata yang belajar apa ambil balik rumah. Tak mana kita nak belajar ni lah. Di masjid di surau. Sekarang ni maghrib isya dah spend masa untuk kita. Itu kita spend untuk akhirat. Senang. Maghrib isya itu milik Allah Ta'ala. Saya nak tengok berita. Saya nak tahu dia sebab apa. Saya beli topak 10 ringgit tapi kena bayar 10 ringgit nak ubah. Betul ya. Saya nak tahu juga berita ni sebab apa ni. Siapa bunuh Al-Tantuya, saya nak tengok. Saya nak tahu, saya nak tengok berita. Macam ketua polis negara. Orang tahu lah buat siasatan yang kalau apa dengan Al-Tantuya lah apa. Dia pun tahu lah dia buat siasatan. Bukan polis pun dengan berita saya pun juga. Maghrib ni untuk Allah Ta'ala. Main berita nak tengok awal. Tak ada orang tengok lagi tu 9, 12 awal ni diulang setiap jam. Awal ni tak tengok esok beli berita sama orang. Berita ni benda habis dah. Jangan berita esok pada paper. Minggu depan dia keluar paper minggu ni. Tak ada masyarakat ni dah. Orang tak beli. Paper apa ni? Paper esok je dah. Esok keluar paper lagi dah. Semua berita dalam paper, berita kemarin. Berita yang dah habis. Yang ustaz-ustaz nak ajar ni cerita benda masa depan mustaqbal kita di akhirat esok ni, di kubur jadi apa, di masyarakat kita jadi apa. Kita buat persiapan nak bantu diri kita sendiri, tapi kita lupa kita bukan lagi benda lain. Teman nanti sama-sama ni, jangan tengok ustaz, jangan kata ustaz ni kasar sangat, ustaz ni lembut sangat, ustaz ni baik sangat, ustaz ni apa, Syekh Mai cakap politik je kami tak nak lah, tak main ngaji lah. Mai satu ustaz lah, apa ustaz ni buat khiyau orang ni bisi ingat ni kami tak mau lah. Nabi Muhammad pun tak pernah cakap macam ni dah. Oh, kaya saya tahu macam cerdik sangat. Kita panggil lah ustaz lembut sikit. Untuk abai apa lah gimana, cakap baik je. Tak main ke? Dia tak apa dah ustaz cakap lembut kita bila cakap kena ada ketegasan. Dah. Tadi tak mau sangat. Panggil semua ustaz tak mau lah. Panggil ustaz Tok Guru Pondok besok kan. Dan berkata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam panjang. Mak lazim harfi musaqqal 6 harakat. 3 baris baca isyak lah. Kita tangguh dulu dalam majlis ya. Tak apa ni baca sikit habis dah. Mai buat ustaz mana ada jitra tidak yang buat dia ustaz mai. Dia kata apa nama dia tak apa nak tahu sangat apa nama tak isyak gitu ya. Apa ustaz ni apa nama dia ada isyak lah. Dia cerita dia tak mau main ngaji kan. Ada jemaah poster masjid di Penang tu lah. Kan dia buat poster kuliah penuh di Pulau Pinang ni saya nampak tuan-tuan, Masya Allah, tabarakallah. Setiap hari di Pulau Pinang kuliah masjid surau yang sedang aktif lebih kurang sampai 40 ke 160 masjid yang aktif setiap malam yang sedang beroperasi untuk kuliah maghrib. Tempat tuan-tuan sedang mengumpul ni jangan apa lah. Memang terguling-guling ngaji pun tak tahu nak pergi ngaji dah mana. Pening betul, start motor kan tak tahu nak pergi mana. Belah sana tengok siapa main situ. Penceramah mana. Sini belah tengok ni belah siapa main. Mana Dr. Muhayyar belah main. Masjid depan tu je, kat depan tu siapa belah main. Tak siapa belah main belah. Semua ni dekat-dekat ya semua. Sana imam muda, sini pencetus umur, situ pencetus masalah macam-macam. Orang pun ada. Hang ada pencetus masalah yang tak mau pergi ni memang ada masalah. Pi lah mana-mana ada. Pastikan kita ada. Yang aktif ni tentu saja dia. Pulau Pinang, selatan Kedah, Sungai Petani Kulim tu, dan
utara Perak, bahagian serai dan kawasan sewaktu dengan dia. Waktu tu aktif kan. Kalau satu ustaz tak main, nak cari satu ustaz ganti di masjid tu hanya harap. Ustaz lain semua ada tempat tu. Memang payah oleh ustaz. Telefon sini, telefon sana, telefon sini, telefon sana. Tak ada. Dalam tu imam kita sekarang. Jadi payah cari. Bagus alhamdulillah. Sebab kita ada sekuat muda macam tuan ni nak bagi muda beliau semua main-main semua. Jangan masjid apa ni. Ada bagi 5 bintang apa belaga ni. 4 bintang yang boleh apa. 5 bintang tak ada masjid Nabawi 5 bintang. Masjid saya 4 bintang. Bagus ya semua orang ada. Di Pulau Pinang ada. Kalau tuan-tuan tengok Zoom kuliah, kalau tuan-tuan tengok majlis ilmu Pulau Pinang, kalau tuan-tuan tengok kita ada Unai Studio, kalau tuan-tuan tengok kita ada Abu Khadijah Studio. 4 manusia yang ambil inisiatif sendiri buat rakaman live bubuh dalam internet tanpa dia dapat sebarang apa-apa manfaat daripada tu. Dia tak dapat. Tak dapat apa pun. Dia ikut ustaz tu follow sampai mana jejak tu. Dia syok. Sebab bila dia buat baik, dia rasa seronok bila dia buat baik. Lepas tu saya follow dengan Ustaz Jafri di tempat dia di Darul Faizin tu. Ada satu makcik tu bagi rantai. Dalam tabung tu ada rantai. Masa kita minta infak untuk buat derma untuk ke sekolah dia tu, ada satu rantai. Ustaz Jafri pegang, dia tahu Ustaz pegang dia. Agak-agak apa-apa rantai ni. Anak asal dalam 10,000 rantai ni memang dia buk. Bukan Zulian. Zulian dia telur betul ya. Ada emas dulu ni. Pokong, kingkong, apa tak tahu lah. Bola tu. Sebab apa dia boleh buat tu? Sebab dia bila dia buat baik, dia rasa seronok. Bila buat baik tu, dia rasa macam syok sangat. Bila buat baik tu, dia tak henti. Macam ni. Rakam sini, rakam upload dari internet. Saya tanya dia. Dia tuan-tuan tahu, dia pun CD buat ceramah tu. Dia boh di luar, boh dalam kotak tu. Punya banyak CD tu. Punya banyak CD tu. Boleh ambil CD tu banyak mana hang mau, hang nak buat banyak mana dalam kotak pun tak ada masalah. Hang nak ambil 10 CD RM2 boleh. Hang nak ambil RM1 ambil RM2 ambil 10 CD boleh. Hang nak ambil 1 CD RM10 pun boleh. Suka hati hang nak buat macam mana pun tak apa. Tapi orang bila ambil tu orang tak tahu di mana lagi tu. Orang tipu RM10, RM20, RM50, orang kubur infak. Saya tanya dia, sebab apa hang buat kerja pelik macam ni? Kos hang beli CD, kos hang print, color, cover depan tu semua hang buat sebab apa? Dia kata, Ustaz, saya tak ada apa pun. Kalau boleh saya nak bagi pahala kepada arwah mak saya yang meninggal. Allahu Akbar. Mudah ni, pandai komputer. Lepas tu kita guna kepakaran yang ada pada kita ni untuk tolong agama Allah Ta'ala. Hang pandai buat komputer, guna komputer. Hang pandai buat apa-apa lah, kita pandai buat Islam ni, kita tolong agama Allah Ta'ala. Sebab semua itu akan menjadi saksi kadang kita didekat diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Sehebat-hebat manusia ini gunakannya. Macam apa yang jadi pada Rashid Rikaz yang ada di Perancis. Perancis perkembangan Islam yang sangat luar biasa sehingga hari-hari orang masuk Islam di Perancis tu. Sehingga kerajaan Perancis, UK Perancis bawa satu arahan, semua perempuan yang pakai burdah tak boleh pakai burdah. Saya pakai niqab. Pakai itu satu kesalahan tak boleh pakai. Satu kesalahan tak boleh pakai. Siapa pakai kena denda. Rashid Rikaz kata apa? Mana-mana perempuan di tempat aku ni yang pakai burdah, yang di saman, hamba bawa mai saman tu aku akan bayar saman tu aku. Kalau seluruh Perancis melaksanakan peraturan yang hak pelik yang sama ni, bukan kata Perancis, seluruh dunia, pihak penguasa di seluruh dunia, kalau mereka laksanakan satu peraturan yang pelik macam ni, semua perempuan pakai burdah kena saman, kena denda, dengan izin Allah, dengan kuasa kewangan dan kemewahan yang Allah bagi pada aku, semua saman seluruh dunia aku boleh bayar. Pemain aku. Kita tengok, dia ada duit digunakan untuk Allah Ta'ala, bantu agama Allah SWT. Hari ini insyaAllah kita niat di hati kita hari ini, kita bantu agama Allah SWT. In tansurullah yansurkum wa yuthabbit aqdamakum. Kalau kita tolong agama Allah, Allah akan sentiasa akan bantu kita untuk apa? Untuk bantu setiap benda daripada dunia sampai akhirat. Allah bantu kita wa yuthabbit aqdamakum. Dan Allah akan tetapkan hati kita dan kaki kita istiqamah dalam agama Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kita juga doa kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang doa yang Allah ajar kepada kita, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka
malam tu yang pertama dia akan ubah cara duduk untuk sila, untuk sipur macam nak tunang, macam mana main minang dia. Lepas tu kuat tentang nak berirama, duduk sini, duduk sana. Dia tak abang lah, tapi dalam kurungan dia kata ustaz, hang boleh berhenti ceramah, hang dah keluar dah, tengok muka hang boleh berhenti bang. Jadi kita sebagai pemimpin yang memahami jiwa rakyat, maka berhenti di sini dulu. Saya ada kuliah duha hari ini, insyaAllah di Masjid Pucung Perdana. Putra Perdana dekat Pucung. Kuliah duha. Lepas tu insyaAllah ke petang ni sebalik kan. Malam saya sampai di forum di Masjid Al-Munawwarah di mana? Section 27. Masya Allah, tabarakallah. Berkaitan dengan bangsa ramai orang yang naik. Sini ustaz-ustaz dakwah ramai juga. Banyak saya tengok Piyu Syahul untuk main sini ya. Piyu Syahul tu toko saya orang tu. Senang abang, saya jadi banyak dengan dia. Itu saja boleh saya sebut untuk kita pada pagi ini. Banyak-banyak dalam kekasan bahasa. Kalau betul-betul tak faham bahasa ke, saya cakap, saya letak, saya malah cover. Malah cakap kita memang boleh butuh 4 tahun boleh bilang dia. Tak ada saya balik tak boleh pulang. Jadi insyaAllah yang baik kepada Allah SWT yang kurang sempurna Tuhan terima kasih sendiri. Sebelum kita habis, saya nak ajak betul semua kita zikir Bismillahirrahmanirrahim la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wa fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Kita zikir ramai-ramai 3 kali sahaja. Lepas tu saya doa kita tutup. Tapi syaratnya tetap kena semangat sikit lah, kuat sikit suara. Kita baca bersama-sama bagi hilang menentu sikit. Semua syaitan semua yang main kacau kita dia orang suruh buat malam, insyaAllah kita halal dia. Kita baca bersama-sama sebab Nabi SAW menyebut siapa baca doa ni 3 kali lepas subuh dan lepas asar, maka Allah akan pelihara dia, insure dia. Lam tadurruhu syai', tak ada benda yang boleh mudaratkan dia. Kita baca lepas subuh, dia akan jaga kita sampai asar. Sampai asar dia insure akan jadi imbelit. Kita kena renew, tak payah PJ, tak payah beli custom, renew ada motor boleh. Baca sekali lagi, Allah jaga sampai subuh. Boleh sama-sama kita baca, insyaAllah. Bismillah.